Hakikatnya kulit telur ada kalsium karbonat. Bukannya. Serius lah kau makan telur sekali dengan kulit. Memanglah tak pernah orang buat. Tapi telur ayam kan daripada bontot ayam. Salah, bukan bontot ayam. Vagina ayam. Like kemaluan ayam betina, kita panggil vagina ke? Aku tak sure istilah dalam vet. Tapi yang aku sure kita panggil kloaka ataupun vent. Benda yang sama lah vagina. Yang tengok ayam bersetubur pun, ayam jantan tak panggil penis tapi male kloaka. Tapi keluar sperm. Yang betina pula tak panggil vagina tapi female kloaka. Benda yang sama lah. Tapi tetap telur keluar daripada situ. Lepas tu kita pergi makan pula. Isu kebersihan kat sini. Satu lagi. Kadang-kadang kita perasan beli telur kan ada tape sekali. Pasal ada tape pula kat telur ni. Tengoklah tempat keluar telur kat sini. Tempat keluar tape kat sini. Dekat. Of course lah akan keluar tape sekali bila ayam tu bertelur. Memang betul brother yang cakap. Kulit telur mengandungi kalsium yang paling tinggi. Suplemen kalsium. Ada some study mengatakan kalsium dalam kulit telur lagi tinggi daripada susu lembu. Kalsium jenis apa yang ada dalam kulit telur ni? Kalsium karbonat. Untuk pengetahuan korang, adalah kalsium yang paling senang diserap dekat usus. Kalau aku cakap senang diserap tu maksudnya senang masuk dalam darah. Anything yang masuk dalam darah, senang berkesan lah. Kira bagus lah untuk tok wan kita yang tulang rapuh, osteoporosis semua tu. Punyalah bagus kalsium dalam kulit telur ni. Sampai manusia terpikat buat suplemen. Bila nak buat duit tu. Okey baik, ada dua isu dekat sini yang aku nampak kalau kita consume kulit telur sekali. First, hygiene, kebersihan. Aku tak kisah pasal tape dekat kulit telur. Sebab apa boleh basuh? Tak makan telur, jangan tak basuh tape pula. Takut jatuh haram. Pasal hukum hakam ni, apa tanya ustaz balik lah. Takut aku salah. Okey? Yang paling aku risau adalah yang ni. Salmonella enterica soroba enteritidis. Bakteria ni weh. Kalau bila masuk dekat usus, kena food poisoning. Muntah cirit. Lepas tu mulalah darah pekat, kurang garam dalam darah, kena seizure, boleh menyebabkan kematian. Hukuman belum masuk dalam darah lagi tau. Kalau masuk dalam darah, sepsis. Multiple organ failure, boleh meninggal. Dan ada some study mengatakan, punyalah jahat bakteria salmonella ni, boleh menyebabkan radang pada jantung, endocarditis, infected aneurysm. Salur darah jadi bengkak, jadi boleh pecah. Bukan tak ada orang mati sebab makan telur yang tercemar dengan salmonella. Ni makan lasagna, mati weh. Food poisoning outbreak. Dekat Malaysia bukan tak pernah jadi. PKM baru buat survey. Walaupun tak banyak, 2 daripada 364 sampel telur ada salmonella enteritidis tadi tu. Tapi still ada bakteria ni. Saya ingat kes puding buih. Puding buih ni dia buat daripada telur. Telur tu tercemar dengan salmonella. Makan ada mangsa yang meninggal. Ganu ni sebab multiple organ failure. Akibat kegagalan mati organ akibat kejutan sepsis. Ya betul lah. So jangan buat main-main dengan telur Nak makan boleh. Tapi macam mana kita nak sure kan yang bakteria tak ada dekat kulit telur tu? So of course bakteria salmonella ni paling tinggi risiko dekat kulit telur dibandingkan telur dalam tu. Bukan tak boleh makan yang ni. Bagus. Good source of calcium. Korang yang tag aku dekat video tu, yang ni aku punya pandangan. Bukan tak boleh makan kulit telur, tapi macam mana korang nak pastikan kulit telur tu bersih? Yang penting bersih pada salmonella lah. Pasal-pasal kena food poisoning. Okay.